Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast kami. Hari ini kita akan mengupas mengenai isu kesan buruk dan kesan negatif terhadap AI terhadap animasi. Bersama kita hari ini ialah animator daripada Tuan Hakim dan juga Tuan Amirul. Soalan saya, macam kita tahu kan, AI ni semakin berkembang dan moden dari segi generating gambar dan juga video. Pada pendapat tuan-tuan, adakah AI ni akan memberi ancaman kepada animator? Okay, kalau saya, bagi pandangan saya, AI ni memang akan membagi ancaman kepada animator dengan, yalah, kalau manusia, kalau saya sebagai animator sendiri, saya akan buat benda tu sendiri. Mula daripada rangka karakter tersebut, pakaian, motif, corak apa semua tu memang saya akan buat sendiri. Of course akan memakan masa yang lama tak? Akan makan masa yang lama untuk buat benda tu. Jadi saya ni akan rasa tercabar dengan AI. Akan rasa tercabar bila yalah prompt dapat satu karakter. Macam tu kan saya. Dia macam tak ada hasil daripada apa panggil, penat lelah sendiri, hasil kerja sendirilah. Effort. Boleh tak cerita sikit mengenai kesan baik dan kesan buruk AI ni? Kita start dengan kesan buruk dulu lah. Kesan buruk. Dia kesan buruk AI ni, kalau dalam industri animasi, kita boleh guna AI sebenarnya, tapi bukan yang terlampau sangat sampai tahap nak buat karakter pun kita guna AI. Yang tu dah melampau. Sebab apa? Sebab dalam AI kita tak boleh nak dapatkan data karakter yang secara original, faham tak? Dia tak ada human error, dia tak ada apa nak kata, dia tak ada jiwa lah. Sebab AI ni dia boleh generate video tu yang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kan, faham tak? Dia tak boleh nak konsisten generate untuk karakter. Jadi kalau kita guna untuk buat animasi, benda tu menampakkan animasi tu sendiri tak ada nilai. Faham? Betul. Dari segi sudut positif dia macam mana? Kalau dalam sudut positif pula, AI ni of course lah, dengan prompt dapat memang senang lah kerja animator ni. Senang lah. Kalau contoh kita nak cari dari segi storyline, narrative apa semua, boleh pakai AI. Nak buat storyboard, tengok alur cerita apa semua, boleh pakai AI. Nak cari audio, skrip apa semua. Tapi skrip tu, kalau saya cari skrip, saya tapis pula skrip tu. Saya tapis skrip. Jadi saya bercakap conclusion dia, boleh kita nak pakai AI untuk jana idea kita nak buat animasi. Yes. Jadi kita tak boleh nak tiru, kita tak boleh nak pakai AI tu 100% untuk siapkan satu. Kita tak boleh nak ambil secara bulat-bulat dalam AI. Kita boleh guna tapi kita develop balik benda tu. Jadi benda tu pun kadang-kadang ada keburukan dia juga. Satu lagi kan, macam mana mengenai copyright terhadap AI ni? Copyright Okey, kalau saya nasihatkan kepada animator di luar sana kan, Lagi-lagi yang baru-baru ni, nak menjinakkan diri dalam bidang animasi. Okey, contoh orang buat karya, buat satu cerita animasi. Setiap karakter apa sekalipun yang korang buat dengan tangan korang sendiri, korang pergi daftarkan benda tu dengan MyHippo. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ambil karya korang tu, memang lah akan dikenakan satu titik undang-undang. Kita ni Malaysia ada undang-undang. Kan? betul. Jadi itu saja isu kita hari ini. Kesimpulannya, AI ini akan memberi kesan baik dan kesan buruk terhadap
animasi ataupun yang lain-lain. Betul. Jadi kita sudahi di situlah podcast kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Chayos Studio kerana menjemput kami dalam podcast tersebut. Pada podcast hari ini. Oh, sorry. Yeah. Saya penat sebenarnya. Saya baru try balik daripada saya baru fly Indonesia. Oh.